Berita tergempar guys. Bola sepak Malaysia bakal menyaksikan satu lagi detik bersejarah apabila TG Sport secara rasmi mengumumkan perlawanan istimewa yang menemukan juara Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim FC menentang gergasi English Premier League Chelsea FC. Perlawanan penuh berprestij ini dijadual berlangsung pada Selasa 11 Ogos 2026 dengan sepak mula jam 8 malam waktu Malaysia bertempat di Stadium Sultan Ibrahim Johor. Stadium moden bertaraf dunia yang mampu menampung lebih 34,000 penyokong. Ini bukan sekadar aksi persahabatan biasa. Ini adalah peluang cukup besar buat JDT membawa nama Malaysia untuk berdepan salah satu kelab paling ikonik dari England di hadapan penyokong sendiri. Suasana dijangka luar biasa apabila ribuan peminat memenuhi stadium untuk menyaksikan pertembungan dua pasukan dari dua dunia bola sepak yang berbeza. Bagi Chelsea FC pula, aksi ini menjadi sebahagian daripada persiapan pramusim. Mereka menjelang kempen 2026 garis, miring 27, manakala buat JDT ia merupakan ujian terbesar untuk mengukur kemampuan menentang lawan bertaraf elit Eropah. Malam 11 Ogos nanti bukan hanya tentang bola sepak, ia tentang kebanggaan, tentang pengalaman dan tentang peluang untuk Malaysia menunjukkan bahawa kita juga mampu menjadi pentas kepada perlawanan bertaraf dunia